Baik, sebelum kita undurkan diri ni, ada satu soalan aku nak tanya kau. Alamak. Okay, kalau kau ada satu soalan je, Ha? aku pun ada soalan juga. Oish, dia pun simpan soalan. Siapa Yelah. tanya dulu? Kau dulu, aku tanya dulu. Kau tanya dulu lah. Oh, kau ready aku tanya? Okay. Okey, Soalan baik. ni panas. Tak panas sangat lah. Okey. Untuk aku sejuk je. Okay. Dalam masa 7 tahun. 7 tahun kau sunyi. Kau macam keluar daripada industri. Kau ke pentas politik. Okay. Aku nampak ceramah-ceramah kau. Aku nampak kau naik atas pentas begini-gini tangan kau kan. Tapi kenapa selepas 7 tahun ni kau kembali balik dalam industri? Sebab politik tak ada jawatan ke macam mana? Ha? Ke apa Rul? Politik ni lain, kejam kan? Dia dia tambah lagi tu. Tikam menikam. Aduh. Kenapa? Tak. Kenapa kau patah balik? Politik ni terus terang dia bukan sebab jawatan ya. Bukan jawatan. Ada jawatan kita berkhidmat, tak ada jawatan pun kita berkhidmat. Pada akulah, kalau kau tengok aku pun sekarang sama tak ada jawatan pun okey. Tapi persoalan kau adalah kenapa kembali ke industri komedi sedangkan kau dah ke politik dulu kan? Yalah.